wajib pastikan kita balik dalam keadaan bersih sebagaimana datang kita bersih. Ya, kita datang bersih kan ada fitrah atau fitrah Islam. Fa inna abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Ibu bapa yang mencorak anak tu jadi Yahudi ke, jadi Nasara ke, jadi Majusi ke, ya, jadi tanggung jawab. Maknanya datang bersih. Kalau tak dijaga dia akan jadi rosak. Jadi maknanya kita perlukan pantau. Ni di antara kita kena berus habis-habis, sental habis-habis, beli kelorok lah kita entak dia, sampai tercabut sifat takabur. Ya, kelorok rohani lah, bukan kelorok kedai. Kelorok kedai tu tuan telan kan, qalu inna lillah. Ya, kelorok dalam kena buang. Baik. Persoalan dia sekarang macam mana nak buang. Macam mana nak buang. Belajar dah, macam-macam guru, macam-macam ustaz mengajar, macam-macam kitab Arab, Jawi, Rumi, macam-macam. Semua dah tahu. Takabur tu memang sifat teruk. Nak buang macam mana? Baik, sekarang nak buang kita kena cek lawan sifat takabur. Sifat takabur lawan dia apa? Tawadhu. Maka apa makna tawadhu? At-tawadhu al-hakiki makana nasyi'an min syuhudil azamati Rabb. Tawadhu' itu maknanya dia terjadi daripada apa? Maka nasyi'an min syuhudil azamati Rabb. Daripada syuhud, musyahadah qalbi dia tersingkap. Tuan bukakan kebesaran dia, baru dia akan tunduk. Selagi qalbi tak dibukakan menghadap kebesaran Tuhan, kita akan dapat maknanya menghasilkan sifat tawadhu' yang besar. Itulah perlu ni dalam tariqah sufiyah. Ya, jalan tariqah maknanya dia nak bros dalam tu dengan zikir, dengan kafiat, riadah, mujahadah, supaya bros dia sental sifat tadi tu sehingga ternampak kebesaran siapa dia Allah, siapa diri dia. Sebab tu bila kenal Allah Ta'ala sebenar kenal, ketika itu dia tunduk. Selagi dia tak nampak, dia tak tunduk. Ya,